Bila para hadirin yang dihormati sekalian, majlis seterusnya akan teruskan lagi dengan ucapan. Itu majlis menjemput dan mempersilakan Yang Berusaha Encik Kefrel Krishnan, Ketua Komiti Madani Taman Rumput Bahagia, untuk menyampaikan ucapan. Dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. Terima kasih saudara pengacara majlis. Salam sejahtera, salam laku maju jaya, rakyat bahagia, menggambit dunia, bijak laksana tua, berani laksana jebat, dan salam Malaysia Madani. Apa khabar semua jiran-jiran yang saya kasihi sekalian? Baik, selamat Hari Raya Aidilfitri, maaf zahir dan batin kepada Yang Berhormat Tuan Adam Adli, Timbalan Menteri Belia dan Sukan, merangkap Ahli Parlimen Hang Tuah Jaya, Yang Berusaha Puan Nur Arha bin Hashim, Pegawai Penerangan Daerah Melaka Tengah, Yang Berusaha Encik Osman, Pengerusi Persatuan Penduduk kita Taman Rumpun Bahagia, Ahli Jawatankuasa Komiti Madani Taman Arbi, dan Persatuan Komuniti Taman Arbi. Tuan-tuan dan puan-puan yang hadir sekalian, terima kasih kerana datang pada malam yang sangat-sangat cool lah. Kita dirahmati tadi dengan hujan yang sangat lebat, tapi syukur sekarang kita boleh enjoy cuaca yang selesa. Hujan pun dah stop, dah henti pada pada pukul 7.30 tadi. Ini sempat untuk solat maghrib dan isyak. So saya rasa taman ini memang selalu diberkati dan selalu dirahmati. Saya harap pada masa depan kita boleh terus duduk hidup bersama dengan jiran-jiran daripada Flat Prima. Maaf saya lupa Encik Radwan, Pengerusi Persatuan Penduduk Residensi Prima Rumpun Bahagia. Selamat datang dan terima kasih membawa komuniti dan jiran-jiran kita yang kita mengalur-alurkan daripada Residensi Prima, ya. Sebab sekarang sejak Residensi Prima dihuni oleh ramai penduduk, kita expand, kita tambah banyak lagi jiran dalam keluarga Arbi kita. Taman Arbi kalau sebut, ramai orang luar mungkin dia tahu, oh itu taman atas jambatan. Kan, sebab dulu kan kalau ikutkan jambatan konkrit, ada jambatan kayu pun, itu yang antara penduduk-penduduk sini akan ingat lagi. Saya dilahirkan di taman sini dan dibesarkan taman sini sebanyak 28 tahun lalu, dan kenangan-kenangan yang saya ada memang sangat-sangat indah. Jiran-jiran yang semua kita duduk bersama memang dalam harmoni, macam Encik Osman sebut tadi, yang kita duduk antara kaum, tak ada apa-apa isu, tak ada apa masalah. Kita semua saling memahami dan saling memahati semua. Dan saya harap dengan sokongan, terima kasih banyak kepada YB Adah kerana selalu datang kepada komuniti kita dan memberi banyak sumbangan juga kepada komuniti kita. Saya harap dengan sokongan daripada YB Adam dan pegawai-pegawai dari pejabat Parlimen Hang Tuah Jaya, kita akan teruskan usaha-usaha ini untuk memeriahkan taman kita dan menceriakan komuniti kita. Dan juga terima kasih, ribuan terima kasih kepada Puan Adha dan tim Japan dari daerah Melaka Tengah kerana selalu beri sokongan yang sangat-sangat kuat. Saya sangat bersyukur kerana mendapat kerjasama dengan anak mereka. So, saya tak mahu ucap lagi sebab saya tahu semua nak tunggu untuk YB Handsome untuk ucap pada malam ini. Dan sekali lagi terima kasih dan selamat Hari Raya. Thank you. Dan ucapan terima kasih kepada Yang Berusaha Encik Kefrel Krishnan, Ketua Komiti Madani Taman Rumpun Bahagia, atas ucapan sebentar tadi.